Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Ramadan dan salam sayang semua. Ini merupakan 5 Ramadan 1447 Hijrah bersamaan 23 Februari 2026. Sekarang pukul 10.57 pagi. Dan kita orang hari ni nak pergi jalan-jalan dekat bangunan Sultan Abdul Samad. Sebab diorang baru buka, baru renovate and baru buka. And bulan ni masih free sebelum masuk bulan 3. Bulan 3 dah start kena bayar diorang kata. Oh ya ke? Ya. So sebabkan itu kita orang mengambil peluang ini. Sebab hari ni hari Isnin sebenarnya dan saya cuti. So saya drag my mum tu. Yay. Tapi my mum lupa bawa dia punya produk. Tak apa, nanti kita pegang macam ni. Boleh. Tak apa, dia AI Pro punya. Tiba kita di Malaysia Madani dan di sinilah tempat sejarah berulang-ulang kali banjir. Inilah dia Malaysia ku, Kuala Lumpur. Di mana? Masjid Jami' Kuala Lumpur. So kita orang dah baru je landed from the LRT. So ini adalah bangunan dia. Ini ke? Tapi ni belakang ah. Tengok depan macam ni. Ini pun dia dah bersihkan kan? Rasanya. Okay, this is horror. Horror sikit lah. Dalam 2 hari lepas saya tengok berita Esra Awani, diorang buat liputan dekat depan ni. Dekat depan lah. Diorang berbuka semua kat dalam ni lah. Wait, they have restaurant Tanglin Express. Serious lah. Restaurant Tanglin Express. Do you know not this restaurant? What is happening here? This is a nasi lemak dengan wonton noodle semua yang famous dekat Lake Gardens. And what they are doing here? This is something new to me. We can check it out. Dia ada nasi lemak. I just said, tak dengar ke? Dia ada nasi lemak Tanglin which is very famous, and then dia ada macam wonton noodles and all that lah. In the heart of KL, this is a historic. Saya pernah jalan-jalan kat sini waktu saya form 5 dengan classmate semua, dengan cikgu sekali. It's a historic building. Ya. I thought I was in an airplane. But rupanya kipas. Okay. Oh, I think I need a picture. Okay. Okay, tengoklah betapa ramainya manusia dekat sini. Hari ni hari Isnin tak korang? Isnin. So kalau you nak bergambar kat sini, sesuai lah. Buat masa ni, pagi ni, Oh, ada kedai dalam ramai turis. Dulu kan masa kecil-kecil macam ni lah yang mama punya toy yang mama buang kat Penang Bridge. Huh? Yeah, it was a cool walk. Guys, this is a wood carving. Okay. Bukan ini. Nampak ni. Very nice.
There is a lot of souvenir here from Malaysia. Macam kalau kita pergi Jepun, kita boleh rent kimono. Kalau kita datang Malaysia, kita boleh rent kebaya. Okay. Alright. But we are fasting, okay? So ada berapa banyak cafe kat sini? Ada 2 kot. Yep. Cafe I think I saw the review. Oops, sorry. Ada 2. Jom kita tengok ada apa kat dalam. Hello. Ini apa? Royal chocolate? Wow, ada chocolate. Hi. So kita orang sedang menaiki tangga. Tapi ni tangga dekat belakang lah. Bukan spiral tangga tu. Tapi kita nak tengok juga apa yang ada dekat atas. Wah, nice. Aduh, Okay guys. for real lah. Cantik tu. Sekejap. Okay, so kita orang sekarang berada di level 2 of the bangunan. Level 2, level 3. Ada berapa level je? 1, 2 je lah kan? So, nampak tak kat belakang ni? Cantik sangat-sangat je guys. Nanti kita orang pusing lagi tengok. Tapi kita orang dah jumpa 3 kafe kat sini. Maksudnya kalau korang lapar, korang boleh makan je kat sini. Tak ada masalah pun. Okay guys, sekarang kita orang dalam Harmonic Hall. And dalam ni ada macam pameran. Tapi diorang tutup lampu lah. Sebab ada like projector, ada lampu-lampu ni. Ini adalah rumah melimau. Apa benda tak tahulah. Korang boleh datang sini tengok. And diorang macam korang pergi galeri, diorang akan pamerkan. Lepas tu ada description kat tepi. So korang kalau minat nak tengok, boleh tengok. Boleh datang sini, free je. Okay, tengok. Ada belakang ni ada like this. Dia macam galeri. Ni ada fasad motif peranakan. Motif peranakan. Tiles dia macam peranakan. You know what is peranakan? Ya, What is peranakan? geranak. Not that. Sebanyak tiles dia. Korang boleh tengok cantik, okay? Like kalau korang tengok tiles ni, korang tahu dah tiles tu macam okay, ni macam Bapa Nyonya peranakan Chinese punya tiles. Baba dan Nyonya. Punya motif lah, macam tu. Macam tu. Ni tandas dia. Saya nak review tandas juga. Tandas pun perlu di-review, okay? 1, 2. Mak kau hijau. Oh, KLCG. They will be open from 9 to 7. Masya Allah, Ustazah Asma join. Serius lah. Ustazah. Ustazah. Cantik tau. Saya akan gambar, okay? Okay, hi guys.
Sekarang saya berada di Dataran Merdeka. Ini Dataran Merdeka ni macam sama je, tak ada beza. Inilah bangunan dia, bangunan Sultan Abdul Samad. Nampak tak? Lighting kat sini, so kita kena okay. Okay, Ma. Sini. So, how is your experience today? My experience is like I feel like I am in Paris, you know. Like I'm playing a visitor, like a tourist, like something like that. Why you talk like that? Because I'm a Filipino mixed Malaysian. So I pay 5 ringgit. Before you have to pay 5 ringgit to go in here. So you better come now because it's free. It's free right now. So, adakah anda recommend dekat orang-orang yang bosan untuk keluar rumah dan pergi kat sini? Kalau dia bosan dan dia rasa hidup dia tak bermakna, tak payah datang sini. Sampai sini saja video saya, okay? Okay. Bye guys. Cuaca dah nak sangat Matahari dah terik naik dan kita orang dah haus, so kita nak balik. Bye.